Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So malam ni aku nak buat video pasal baju yang aku pakai ni. Okay, ni baju yang aku pakai ni Hermosa. Okay, Hermosa, aku beli kat Hermosa. Dia kata baju ni sejuk. Okay, first thing aku tengok dalam video tu memang cantik lah dia pakai. Fit, ngam kat badan kan. Tapi bila sampai kat aku, dia jadi macam baju orang main pedang samurai tu. Tahu tak? Dia apa? Ada. Apa tak? Dia macam baju orang main pedang samurai tu. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu baju ni memang sangat panas. Okay. Baju ni sangat panas dan tak sesuai untuk daily use. Tapi yang ni bagi aku ni adalah kata ni JC. Ni JC sebab founder kata, aku tak tahu ada founder ke dia apa kan. Dia kata baju ni sejuk. Okay. Bagi aku lah, baju JC macam ni sejuk ketika korang pakai beraktiviti macam sukan, main badminton, main bola, okay? Sejuk ketika bersukan, korang kena faham tu. Kalau pakai JC memang dah sejuk sebab kain dia macam nipis kan. Tapi bila berpeluh, dia punya bau tu hapak. Faham tak maksud aku? Kalau korang pakai baju JC, hapak dia macam mana berpeluh. So, size fitting pun macam tak berapa nak cantik lah. Okay, so ni aku beli dengan duit aku sendiri. So aku macam kecewa sikit lah. Tak nak kena pakai sebab dah beli. Sebab apa, aku kalau beli barang online paling malas adalah nak return pada seller. Sebab apa, nak kena pergi JNT ke post laju ke macam-macam lagi, banyak lah urusan lagi. Okay, so aku pakai je lah. Tapi aku sangat kecewa lah sebab tak sama macam dia promote dalam video. Dia kata sizing cantik apa semua, ngam-ngam. Yelah, walaupun korang beli baju ingat, beli baju badan tak dapat sekali tau. Korang tengok badan dia cantik, badan dia tak dapat sekali, dia dapat baju je. Kalau badan korang kurus kering, macam tu lah korang pakai. Ni lah aku pakai macam ni, jadi macam orang main pedang samurai. Okay, Hermosa.